Alright, boleh Okey, sambung. Maka Nabi Isa, kalau kita tengok daripada jarak Nabi Isa kena angkat dengan lahirnya baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah sejarak 500 tahun. Approximately plus minus tambah tolak 500 tahun. Masih ada lagi ke orang nak semayang 500 tahun? Itu soalan tu. Macam mana Haji? Nampak? Masih ada lagi ke orang nak semayang sepanjang 500 tahun tu? 500 tahun bukan sikit. Kita merdeka berapa tahun? Baru 60 tahun tu pun jenuh. Betul? Tu pun rasa rempah pula habis dah tu. Hak berlemuh ni tu saya kira dah. Baru 60 tahun. 500 tahun? Macam? Jangan takut. Jawapan dia ada pada tuan-tuan. Jawapan dia ada pada tuan-tuan. Dia kata, Quran kau Ustaz? Bukan. Diri tuan-tuan tu jawapan dia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tengok diri kita, ada jawapannya. Apa jawapan dia tuan-tuan? Baik. Tengok. Jarak tuan-tuan dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun jarak tuan-tuan dengan Nabi dah? 1438 tahun. Tuan-tuan masih semayang? Masih semayang. Kalau jarak 1438 tahun dengan baginda Nabi pun masih semayang, 500 tahun mudah sangatlah. Confirm lah semayang. 1400 tahun pun boleh semayang lagi, maintain lagi semayang. Siapa yang ambil semayang daripada Nabi? Dalam ni, siapa yang ambil semayang? Mana ada? Kita ambil daripada ayah kita ambil daripada tok wan kita ambil daripada tok nek kita ambil tok nyang kita. Betul? Mana ada? So dengan susur galur begitu, 1400 tahun pun masih mendirikan solat. Ni India, keturunan masih semayang lagi. Jadi kalau 500 tahun susah ada orang nak semayang? Senanglah. Benda logiknya.